Selamat tengah hari. Kalau kamu ataupun ahli keluarga kamu pernah kena stroke, ini ialah cara berdiri bila ada dua ahli keluarga untuk tolong dan senaman untuk kuatkan lutut yang kena stroke. So, pertama untuk berdiri, bila ada dua ahli keluarga, mereka akan tolong pimpin pesakit yang ada stroke untuk berdiri. Selepas itu, tunggu dulu sampai pesakit stroke stabil, baru start jalan. Jalan ke meja ataupun katil yang terdekat, perlahan-lahan satu kaki. Bila sampai ke katil ataupun meja, ahli keluarga akan tolong pesakit stroke untuk letak tangan atas katil. Tangan bawah ialah tangan yang kena stroke, tangan atas ialah tangan yang tidak kena stroke. Okey. Untuk senaman lutut, satu ahli keluarga akan tolong support belakang pesakit, satu lagi akan tolong support kaki dengan lutut side yang kena stroke. Jadi kaki yang tidak kena stroke, kita akan suruh pesakit stroke lipatkan lutut kaki itu. Untuk sekarang, pesakit ini kena stroke untuk sebelah kiri, jadi kita suruh dia lipatkan lutut sebelah kaki kanan. Okey, tolong lipatkan kaki sebelah kanan. Okey. Dan kita akan minta pesakit pegang posisi ni untuk 20 saat. Kalau boleh. So 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Penting untuk ahli keluarga support lutut yang sebelah kena stroke dengan kaki dia supaya lutut dia tak gelecoh. Okey. Selepas 20 saat, kita minta dia turunkan kaki. Ini dikira 1. Kita akan minta dia buat 3 kali pagi dengan 3 kali petang.